Kerana dunia ni hak Tuhan buat, bukan hak kita buat. Manusia ni semua manusia Melayu, manusia Cina, manusia apa semua hak Tuhan buat belaka. Dah mana kita nak buat pandai-pandai. Terbaik pandai-pandai juga. Maka orang atas jadi Tuhan, kita jadi hamba dia. Akhirat pula macam neraka lah kita ni. Kalau nak buat pandai-pandai juga buat bumi sendiri. Buat bumi sendiri, buat utara sendiri, buat udara sendiri, buat oksigen sendiri. Itulah dia. Tak apa dia buat sendiri. Tapi selagi dia tak boleh buat, kena mengaku dah bahawa kita ni bertuhan kepada Allah saja. Apa ni? Fa in tawallaw faqul asyhadu bi anna muslimun. Dalam ayat sebut, "Hei Muhammad, kalau orang tak dengar katamu, maka mu jaga diri. Kalau tuan-tuan tak dengar buah saya, tak apa. Saya tetap duduk di keadaan Islam." Awak nak pergi ke mana itu punya awak. Itu apa nama ni? Fa in abaita fa inna 'alaika isman atur min qaumika. Nabi sambung lagi. Sekiranya tuanku tak mau terima surat saya, tak mau terimakan dengan surat ni, maka dosa semua rakyatmu hak Nasrani naik atas batu kepala kita. Ini tulisan yang ditulis oleh Rasulullah, dan surat ni dikirim kepada Najasyi, dibawa oleh seorang sahabat namanya Ja'far, sepupu Ibn Ami, anak Pak Zawah, sepupu bersama dengan rombongan orang Islam. Bersama dengan Ja'far yang bawa surat ni ada lagi 2-3 orang perwakilan. Fa idza ja'aka faqirhum bada' tajabuz. Itu satu daripada contoh surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengandungi ayat 64 surah Ali Imran. Begitu juga surat daripada Nabi juga kepada Raja Mesir. Nabi kirim surat pada Raja Mesir, dibawa oleh seorang nama Jurayj bin Mattar. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdullah wa rasulihi ilal muqaqis azim al-qibti. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa inni ad'uka bi da'atil Islam. Aslim taslam wa aslim yu'tika Allah ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alayka isma al-qibti. Ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Surat Nabi kepada Raja Mesir, ayat-ayat dulu. Kerana ayat ni cukup sederhana, iaitu minta terima satu titik pertemuan bersama. Seperti kita kata lah ni, kita orang Melayu, kita gabung dengan DAP, gabungan China DAP, apa nama India. Kita kata kita titik bersama ada, iaitu menentang kezaliman, menentang rasuah. Atas butir ni, baki lagi nak sembahyang puasa, masalah yang keluar. Tapi titik menentang kezaliman, menentang rasuah, menentang rogol, menentang apa, itu ini, mari kita pakai titik ni. Jadi cerita inilah benda yang kita ambil daripada surat-surat Nabi. Begitu juga kepada Raja Faris. Lah ni kita panggil Iran, zaman itu panggil Paris. Pun Nabi kirim surat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah ila Kisra azimi Faris. Salamun ala man ittaba'al huda wa amana billah wa rasulih wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ad'uka bi da'atillah fa inni anna Rasulullah ila an-nasi kaffah liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlul kafirin. Nabi kita ambil sepatutnya ayat dalam surah Yasin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlul kafirin fa aslim taslam fa in abaita fa inna ismal majus alaik. Ini surat ya, dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Raja Paris. Dan bila surat tu diambil daripada duta Pak Nabi kita kirim ni, apa namanya, Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Bila dia ambil surat ni, sudah dia marah ke Nabi. Dia ambil, dia koyok. Dia ambil surat Nabi, dia koyok. Dari segi peraturan antarabangsa pun tak boleh. Sekarang ni pun tak boleh. Ya, undang-undang antarabangsa, bila orang tulis surat pada kita, belah mana nak marah sekalipun, kita kena hormat. Tiba-tiba dia ninya bak nak marah doa ke Nabi ni, dia ambil surat tu, dia koyok. Bila berita sampai ke Nabi, Nabi kata mazzaqallahu mulkah. Nabi doa balik, mazzaqallahu mulkah. Allah Taala koyok rabukkan kajian dia. Ni doa Nabi tu bil mulut sepatah Nabi, minta Tuhan koyok rabuk kekayaan dia. Dia koyok rabuk surat aku, ya Allah, maka aku minta doa bidamu koyok rabuk juga kekayaan dia. Dan berlaku sungguh.
Anak dia sendiri bunuh dia. Dan akhir sekali ikut talangan habis yang menyebabkan seorang anak dia akhirnya akan terima Islam. So lagi surat daripada Nabi juga kepada Kaisar Malik Rum, Raja Rum Byzantine. Rum ni lah ni panggil Rum juga, tapi tidak Rum lah, tidak Rum dulu Rum Byzantine. Sekarang ni Rum Itali kita panggil. Pun Nabi tulis surat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Raja dia apa nama ni? Herakla, nama dia Herakla, gelar dia Kaisar. Min Muhammad Abdullah Rasulillah Herakla Azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda, aslim taslam. Yu'tika Allah ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alayka ismal arisiyyin. Ya adal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Alla na'budu illa Allah wa la nushrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw fa qul syahadu bi anna muslimun. Ini dia surat. Jadi ayat 64 Ali Imran ni boleh kata banyak digunakan oleh Rasulullah SAW dalam kitab-kitab dalam surat-surat yang dikirim pada raja-raja zaman itu.